Guitar Solutions. Ya, ini dia Tok Selampit Riff volume yang ke-19 powered by Adrian Guitar Solutions. Okey, apa dia tu Adrian Guitar Solutions? Nanti di pertengahan live ini nanti aku bilanglah sedikit apa tu Adrian Guitar Solutions dan apa benda ni Adrian Guitar Solutions. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton Tok Selampit Live tersampuk pula Akira Takasaki Tok Selampit Riff volume yang ke-19 dan malam ini kita akan mendengar korang semua akan mendengar cerita aku tentang lagu Dikir Fikir Fikir. Ini riff dia. Itu dia. Kalau korang pernah tahu lagu ini, pernah dengar lagu ini dalam tahun 94, okey. Tadi sebelum aku mulakan rancangan ini waktu aku menderas sikit-sikit Ad Fazil aku ada tanya dia lah, okey, siapa yang tulis riff ni. Dia kata dia yang tulis dan expanded by Eddie Marzuki. Aku tak tahu mana part Ad Fazil, mana part Eddie Marzuki tambah lah okey. Dan walaupun ada yang ada informasi dari internet yang cakap album ini rilis 93, tapi Ad Fazil cakap album ini rilis 94. Okey. Dan aku pun kurang pastilah bulan berapa and all that, tapi 93 aku tahu memang betul Ad Fazil cakap 93 adalah album English dia. Jadi ya mungkin awal 94 lah Dan kalau dia juga ada cakap beliau juga ada cakap bahawa album ini around pertengahan 94. Kalau pertengahan 94 dalam Jun gitu, zaman-zaman World Cup 94 lah. Bermakna tak mungkin aku dan band Perjumpaan Hari Raya aku tu main lagu ni lah. Okey. Bagi korang yang baru saja tak boleh cakap anda, ni bukan siaran radio. Okey. Bisa cakap korang. Korang is the new standard kan. Dekat TV pun korang, dekat dekat luar pun korang. Jadi korang lah, korang. Mari aku tengok siapa di antara korang yang sedang menyaksikan. Tengok, baru refresh je dia dah taruh sampai 5 komen Tadi cek macam tak ada. Okay, ada Amir Abaddon in the house. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amir Abaddon. Juga ada Air Rahim. Brother Bo, apa khabar? Saya baik, Alhamdulillah. Air Rahim. Okay. Siapa lagi yang in the house? Siapa lagi? Okey, buat masa ni saja Okey. Bilang kawan-kawan, okey, share link saya, share tu semua link saya, link aku lah cakap aku. Sekarang saya pun macam dah tak standard lagi lah untuk kalau aku dengar aku harus cakap yang betul lah Kalau aku tengok TV ada acara live tu, acara di studio tu, sekarang dah tak cakap
saya lagi. Dan aku semua boleh jalan terus. Dulu aku masih ingat lagi aku ada bikin dulu rancangan Rock Ria Rock kan. Ada satu karakter lah. Jadi dia mak rock. Jadi karakter dia mak rock. Jadi aku suruh dia cakap gualu lah. Aku cakap biasalah saya anda semua Aku kasih dia cakap gualu lah. Kena marah kau. That just goes to show that time has changed. Time has changed For better or worse, I don't know. You be the judge. Okay. So, backstory sikit tentang Roshan Fikir. Ni kira mungkin kalau aku nak mengilat kan, aku boleh cakap backstory tu Al-Kisah yang pertama lah. Okay, aku mengilat sikit lah ni hari. Backstory Al-Kisah yang pertama. Okay. Aku mula tahu Roshan Fikir ni tahun 1992. Okay. Yang DK Fikir ni adalah album lagu dari album yang kedua. Roshan Fikir 2 Rusuhan Fikiran. Yang first album tu title dia Roshan Fikir je. Okay. Aku harap-harap Brother Art Fazil ada tengok lah rancangan ataupun bukan rancangan lah. Ni bukan rancangan pun. FB Live aku yang tak seberapa ni. Jadi 1992 first time lagu Roshan Fikir yang aku suka adalah Satu Suara. Dia lain. Dia macam ada spirit gitu. Dia ada macam warrior spirit in the intellectual sense. Whatever that may be lah. Okay. Terus terang, aku harus cakap lah sekitar 92, sekitar awal 90-an lah. 92, 91, 92, 93 gitu. Aku macam ada sedikit ataupun banyak kecewa dengan muzik mainstream Melayu. Rock dah jadi leleh. Band-band yang dulu aku suka 87, 88, 89 semua dah boring pada aku. Dah tak exciting lagi. Band-band yang aku suka macam Rusty Blade dah off radar, totally dah gone by the time 92. Rockers dah jadi rockers dengan penyanyi baru. 1992 pun keluarkan album Dukun. Actually Dukun pada aku is an awesome follow up to Andalusia lah. Cuma aku tak berapa favourite dia punya production lah. Pasal by the time is 1992 kau dah dapat album-album metal dan rock yang production dia gila babi punya lah. Kira bangsa next level punya production lah. Kau ada Metallica Black Album. Lepas tu yang kira pada waktu tu lah baru macam Nirvana, Smells Like Smells Like Nevermind album, Smells Like Teen Spirit, dia lead single. Orang semua dah production macam itu. 92 dia punya production masih mendak macam itu kan. Sorry lah, aku got to be honest lah. Aku suka album Dukun tu. Lagu Dukun, lagu Catur Dunia, even lagu radio hit diorang tu yang pada aku kuat dengan bau Fantasia Bulan Madu. Dia punya title pun ada fantasi juga kan. Tapi kira that's about it lah. That's about it. Of course ada benda-benda baru lah dalam mainstream Melayu macam kemunculan For You To See, KRU, apa lagi, Feminine. Aku kurang pasti Feminine 92 ke 93 kan. Feminine dan banyak-banyak lagi lah. Dan of course band budak-budak ataupun anak abu yang pukul rata tapau semua band-band rock exist. Okay. Orang harus faham aku punya pendirian ni. Yang kenal aku, dia kenal aku lah. Aku punya pendirian actually quite simple. Okay, aku tak cakap itu semua tak bagus. It's just that
they don't appeal to me. They don't appeal to my senses. Pasal at that time aku ni dah corrupted dengan extreme music lah. By that time 92 aku dah dengar Napalm Death, Terrorizer, Moby Angel, Grave, Entomb. Jadi pada aku itu lebih exciting daripada mainstream Melayu lah. Kecuali dua produk yang aku rasa sampai sekarang aku boleh anggap timeless lah dari Singapura. Satu, Raushan Fikir, dan dua, Nur Hadi. Especially Nur Hadi punya first album tu. Second album aku tak minat sangat. First album tu aku rasa kira macam dia punya soul, dia punya spirit macam juga Raushan Fikir lah. Pasal aku pernah terbaca pasal Nur Hadi kan. Diorang cakap diorang ni kira that time tak ada duit. They all walk from Kallang to Bishan. Aku tengok macam wah ni kira betul-betul punya rebel spirit sah. Rebel spirit habis. DIY mandiri habis, kau nak panggil apa sajalah That is the kind of spirit aku suka lah. Okay, so against the backdrop of all that, kita ada Raushan Fikir. Raushan Fikir album yang first tu aku dengar dia main lirik aja aku tahu ni ada rebel spirit kat dalam dia orang ni. Dan waktu tu aku pun aku dah nampak lah nama Art Fazil ni dekat dalam album The Fantas ke apa, tapi aku tak tahu rupa Art Fazil tu macam mana. So first time aku tengok, wah brother ni kira waktu tu 92 aku 17 nak jadi 18 kan, aku tengok brother ni kira handsome, dia ada looks, ada style, dan ada the voice. And of course yang lain-lain dalam Raushan Fikir itu pun bagus juga. It's just that okay, I was drawn to Art Fazil as a whole package lah, as a whole package musician kan. Then 1993 dia keluarkan album English dia. Alamak, itu album English sampai sekarang aku masih ada kan dalam aku. I'm so grateful, aku kira masih simpan lah album tu dalam bentuk CD kan. Tapi CD tu pun kira aku beli dalam tahun 2000-an lah dekat Arts House kalau aku tak silap. Tapi aku masih simpan tu CD. That CD is like one of the CDs from that era yang kalau kau cakap kau music fan, kau harus ada lah untuk kau appreciate the genius of Art Fazil. Dan aku juga pernah perform sebuah lagu Art Fazil dekat sekolah Townsville Institute aku. Lagu dia Mama I Can Breathe. Tak salah aku, that's the first song from that album if I'm not mistaken. Album tu banyak lagu-lagu yang best lah. Offhand aku tak ingat, tapi Mama I Can Breathe, Sometimes When I Feel Blue, Full Moon Over Marina Bay. Tu Full Moon Over Marina Bay tu betul gerik lah. Gerik dia punya lirik, kira brutal punya lirik lah. That's why aku suka Art Fazil ni. Dia kira artis mainstream yang ada that rebel spirit lah. Aku terus terang lah, kau bagus macam mana pun artis mainstream, tapi ada yang tak appeal kat aku lah. I mean, music ni macam kita approach makanan, okay? Asam pedas tu best untuk ramai orang yang suka asam pedas. Tapi aku tak suka asam pedas. Aku tak suka. Aku tak cakap dia tak best. Aku je tak suka. Sama juga macam let's say, aku suka tulang merah kan. Ada orang macam tak suka tulang merah kan. Okay, tapi aku tak. Tapi orang yang tak suka tulang merah, dia pun tak cakap tulang merah tu tak best. Okay. So kira aku masih ingat lagi dulu ada seorang DJ dari 91.3, Paul Zak, tak salah. Paul Zak
ataupun mungkin it was 987 with Mark Richmond. Aku dah lupa lah. Tapi aku pernah call dan aku dapat go through. Lepas tu Art Fazil was on air lah on that show. And then aku macam said something yang aku sekarang tak ingat apa aku cakap lah. Tapi it's like I said something that is a bit wrong and I got corrected by Art Fazil. Lepas tu aku macam, alamak, brother ni serious juga kan. Macam, don't mess around with him, man. Okay, aku check siapa yang in the house. Okay. Brother relax brother, iaitu Art Fazil, kalau aku tidak silap pun sedang menyaksikan. Terima kasih kerana sudi saksikan Brother Legend. Okay, orang daripada Perak pun ada saksikan. Axrol Onzam. Dia cakap sini, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang Bu. Kabare api, wak. Kabare api. Air Rahim. Sempat dia selitkan promosi. Okeylah, aku bacakan hari Sabtu ini di Rockin Hall. Okey, di Rockin Hall di Pasir Gudang ke JB ni? Okeylah, Rockin Hall dekat Johor lah, dekat Pasir Gudang, I assume Hidden Silence launching album. Okey, dan antara kumpulan-kumpulan lain yang akan beraksi termasuklah Narsamum, Logam dan juga Tandus. Okey, kita juga ada As Muhammad Mat Rock yang sedang saksikan juga. Okey. So aku ni betul-betul terinfluence oleh Art Fazil kan. Aku dan especially lagu Raushan Fikir ni lah. I mean the first album is good. The first album, don't get me wrong, the first album was good. Ada 2 lagu yang aku dengar aje macam ni betul-betul rebel lah dalam lirik pun ada blues kepala batu kan. Blues bukan lagi blues yang dulu. Ni blues kepala batu. In that era kan, kalau kau artis mainstream dan kau berani sebat tulis lirik macam gini, kau really the real deal lah to me. Then 18, 19 years old person, you are the real deal. Okay. Tapi apa yang aku suka tentang lagu Raushan Fikir, Dikir Fikir-Fikir ni adalah dia satu lagu yang pada aku santai dia because dia lagu rancak tapi dia bukan heavy metal tau. Dia bukan heavy metal walaupun dalam liriknya ada reference heavy metal lah, which I really thank Raushan Fikir for that lah pasal dia macam naikkan martabat metal lah. Okay, a mainstream product yang reference metal without putting metal in a bad light. Okay. So lagu tu catchy tu. Catchy pasal apa? Dia hook dia are in 2 forms lah. Actually pada pendapat aku lah. The first hook is actually the riff like macam. Okay. Dia riff yang dengar macam senang. Pasal apa dia riff tak sibuk. Dia riff cuma ada staccato macam kau main Discord like macam you can play it in a power chord form macam. Okay, itu je. Of course lah, the chord, the song progresses. Lepas tu ada macam, of course the guitar doesn't play like that lah. Ni aku yang pandai-pandai play in my form lah.
Okay. Dengan satu lagi part yang memorable, of course. Dikir fikir. Na 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 na. Dikir fikir. Na 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 na. Okay. Kau tak ingat lirik-lirik yang lain pun kau mesti ingat. Dikir fikir. Na 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 na. Wow wow. Okay. Dikir fikir. Na 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 na. And then kau tahu kan tadi kan kau dengar kan, kalau kau nak main riff tu dengan nyanyi, it's in two different rhythm. So, mungkin Hatfield, Mustaine, Cavalera je yang boleh pull off something like that. Macam, dikir fikir, na na. Kan, aku tak boleh kan? Dikir fikir, na 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 na. So, nak nyanyi dengan main gitar tu lagu is actually susah lah Okey, bukan kata tak boleh cheat around ni lah. Macam ni boleh. Dikir fikir. Na 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 na. That means there are some parts yang kau akan omit lah in order for you to jatuh dekat the. Okay. So, as I say, aku waktu tu tak into mainstream Melayu sangat. Jadi lagu ni is refreshing. Lepas tu dia reference benda-benda yang that time tengah lagi define ataupun tengah lagi menjadi karakteristik anak muda Melayu Singapura. Anak muda yang suka dikir barat, anak muda yang suka heavy metal, anak muda yang suka burger. Yet at the same time, anak-anak muda ni dia tak lupa dia punya asal usul. Dia tak lupa yang dia masih suka dengan ketupat, Zapin, Ballet, heavy metal, Zapin, Ballet, apa Dondang Sayang So it's like, you know, you are influenced by things dari barat, tapi kau still masih ada tu roots. Okay, kau still masih ada tu roots kemelayuan kan. Dan ada satu line dalam lirik ni yang pada aku amat baik sekali lah which is something budaya timur, haruskah barat dipersalahkan. So that influenced me a lot lyrically. Lagu ini actually influence aku a lot lyrically. Dan aku boleh cakap that the roots of even aku punya song budaya tu datang dari lagu Dikir Fikir-Fikir ni. Okay. Nanti aku akan cerita juga tentang apa connectionnya budaya dan Dikir Fikir-Fikir ni. Alright. Sekarang aku check siapa lagi in the house. Okay, we have Abing in the house, Elvin Chai in the house, Ahmad AJRATM dari JB Ini Rockin Hall ni sekarang dia dekat mana? Dia masih dekat Pasir Gudang ke masih dekat Johor Bahru kan? Jadi yang tahu tolong kasih pencerahan sikit. Jadi aku tak kasih informasi yang salah. Wah, ini dia Bapak Ad Fazil katanya di sini, salam bro. Waalaikumsalam. Tengah nonton dari Jakarta. Wah, waduh, tengah nonton dari Jakarta ya Pak. Okey, bilang sama orang-orang di Jakarta ya, nonton aku punya Tok Selampit Reef ni. Okey, kepada anda yang anda tak boleh anda, pada korang-korang yang baru saja tengok Tok Selampit Reef buat kali yang pertama, ni bukan rancangan ajar main gitar, tak ada. Okey, mungkin untuk konten yang lain lah, another content. Ni rancangan cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman aku, okey, pengalaman-pengalaman aku, pandangan-pandangan aku
Okey. Dan korang dah tahu betapa besarnya impak lagu ini kepada aku. Alright? Dan waktu aku mula bekerja dekat Mediacorp dulu, okey, ada satu rancangan ni lah, rancangan dia namanya Getaran Global Ria. Dan rancangan ni yang kira in its first incarnation was Art Fazil dengan Azlin Ali lah, kalau aku ingat betul-betul dan rancangan ini pernah menang award dekat New York Festival. So ni bukan rancangan yang kaling-kaling ni kira rancangan best punya. Okay, rancangan ni I think about 1 hour in which they all mainkan lagu-lagu world music and all that. Dan aku actually betul-betul kira follow lah Art Fazil punya trajectory lah pasal Roshan Fikir unfortunately around the mid to late 90s dah tak aktif. Ni kerana Isham Jamil telah meninggal. Okay. Brother Isham dah meninggal. Walaupun in the 2010 ke 20 berapa gitu, dia orang keluar satu lagu yang what was that title yang na 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 is it rentak something? Okay, kalau brother Art masih lagi menonton boleh fill me in aku dah terlupa. Aku nak search nanti, aku punya komputer nanti dah jadi offline pula so itulah. Dan of course trajectory Art Fazil aku follow lah dia of course ada album Nur, okay, awal tahun 2000, orang 2001 gitu. Dan ni Al-Kisah yang kedua. Aku minat Art Fazil sampai ada satu kali ni aku punya band Urban Karma ni around 2001 aku pernah buat persembahan tapi akustik ni kira pun you see the rebellious spirit of Art Fazil and Roshan Fikir it rubs on people like me lah. So for that show time tu album Urban Karma yang first tu, our first EP tu baru keluar. Okay, kita juga ada Al-Hazret dan juga Muhammad Imran. Al-Hazret dan Toth, the guys behind the podcast Tempination Hunger. Okay, Tempination Hunger ni korang boleh dengar dekat Spotify, which is kata orang tu it's both a funny tribute and I don't know if we can call it a spoof, but it's like a tribute to, it's a nod to the black metal band Dark Throne from the forest of Norway. Okay, dan Tempination Hunger ni selain daripada cakap pasal current metal, dia juga akan cakap pasal makanan makanan-makanan yang ada di kawasan Tampines pada waktu malam, okay? Dan juga cerita-cerita hantu. Jadi 3 perkara ni dia orang combine, dia orang bikin Tempination Hunger. Itu dia Al-Hazret dan juga Toth daripada Toth Kalifin daripada kumpulan Heremot, okay? Dan Al-Hazret ni dia daripada kumpulan The Iron Fist, okay? Check out dia Tempination Hunger. Alright, dan balik kepada cerita kita. So aku punya performance kat NUS tu kan, kita buat lain sikit lah. Just kalau plain akustik kan boring. Jadi aku bilang aku punya guys
apa kata kita perform pakai kain pelikat lah. Dan salah satu lagu yang kita perform adalah lagu Merindu Kepastian dalam bentuk reggae. Aku pun dah lupa macam mana kita pull it off kan, but it's in a reggae form lah. So that was 2001. So 2001 pun ada getaran Global Ria. So Alkisah yang kedua ni, kalau okey lah, is this the kedua? Okey lah, tak apa, kedua ke ketiga ke. Alkisah yang seterusnya ini adalah in 2002 aku punya Dan Big Boss cakap why not you and Art became the next installments of getaran Global Ria. Aku macam biar betul ni. Pasal dia cakap korang dua ni macam kepala sama kan. So aku macam wow, aku dapat bikin satu radio show dengan Art Fazil ni, kira satu big honor lah. Satu big honor pada aku lah. And kita buat for 2 seasons kalau tak silap aku, in 2003 dengan 2004. 2 seasons lah. In which sebelum kita aku masih ingat lagi, sebelum kita buat tu kita ada pergi The Dan Tower Records ke HMV. Aku pun dah lupa whether it's Tower Records or HMV yang dekat Marina Square dulu, or dekat Suntec tu. Is it Tower Records or HMV? Pasal aku tahu HMV dulu dekat Hirin kan. Sebelum dia pindah, lepas tu dia pindah lagi, lepas tu dia Watamat Kalimatul. Sama macam Tower Records. Tower Records dulu ada dekat the main one is at Pacific Plaza. Itu kira legend lah, Pacific Plaza tu kan. Dulu Tower Records baru-baru buka kan. Aku sekolah kat Townsville Institute dekat Margaret Drive. Jadi kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang usually kalau aku balik, kalau aku malas nak naik MRT, pasal aku mat bas, aku tak suka naik MRT. So aku jalan keluar naik 111 ataupun 132, aku turun dekat tu bus stop. Kadang-kadang macam masih ada banyak masa lagi lah. Okey, pergi Tower Records dekat Pacific Plaza. Lepas tu mana-mana magazine yang orang dah koyak dengan plastik kan, kita dapat chance baca kan, baca pasal itu, baca pasal ni, baca pasal dulu first time one of the things aku read in 1994 was Max Cavalera cakap dia nak record an album in the jungle. So aku macam kewak, apa punya benda ni, saya nak record album in the jungle kan. So aku pun macam kalau selain daripada Art Fazil, Max Cavalera pun aku punya big hero kan. So aku macam kalau dia boleh buat in the jungle, aku nak buat kat MacRitchie Reservoir. That's how crazy and stupid I was in 1994. Okay, Aki Kiflo juga in the house. Terima kasih kerana sudi menonton. Aki Kiflo. Okay, aku harus check out lah from time to time. Okay, kita ada juga Hazat Saidi. Terima kasih Hazat Saidi kerana sudi saksikan. Korang kalau ada cerita-cerita yang kau boleh fill in, korang fill in lah. So back to aku dengan Art Fazil bikin getaran Global Ria. Okay. Kata adik aku, Tower Records. Yeah, okay. Title lagu yang nyanyi dari dalam, nyanyi. Okay, itu was Rentak Hati. Yeah. Rentak Hati. Temptation Hunger Hordes watching. Terima kasih bro. Bila aku nak masuk Temptation Hunger? Tak malu minta guest appearance kan. Okay, so confirm dekat Tower Records. Alright. Kadang-kadang sedih aku fikirkan kat Singapura ni kan, negara yang maju semaju-majunya lah ya. Tower Records pun tak ada, kedai CD pun tak ada. Yelah, orang boleh cakap tak ada orang dengar CD lah. Okay. Tapi macam kalau ada tu kan macam
Gerik. Yes, it's a novelty. Zaman-zaman vinyl was out of fashion. Masih ada juga kedai yang jual vinyl. Okay, aku rasa sekarang lebih banyak vinyl punya kedai daripada CD punya kedai lah. Dulu aku ingat ada last bastion of kedai CD was that CD shop. So sekarang ada dan Roxy dan juga kedai-kedai metal macam Inoki Records. Mana kau nak dapat CD lagi? CD Melayu pun tak ada. Melainkan satu kedai dekat City Plaza. Okay? Aku dah kasih aku punya public service broadcast tentang CD-CD yang ada kedai-kedai CD yang ada kat Singapore. Alright? Dan sebelum aku take a break untuk cakap pasal Adrian Guitar Solution, kita continue. So it was a fun time lah doing rancangan Getaran Global Ria dengan Mr. Art Fazil. Kan aku banyak pelajari tentang African blues daripada beliau lah, Ali Farka Toure. Okay? Dalam banyak-banyak aku masih ingat Ali Farka Toure. Dan aku pun ada bring to the table things that bands or artis yang aku tahu daripada Max Cavalera lah, macam Chico Science, Chico Science in Asal Zumbi, Chico Science in Asal Zumbi tu kalau dalam English, Chico Science and Nassau Zumbi. Okay, dan juga Jorge Benjor, kira yang Brazil kan. Pasal aku kan, perasaan aku ni kan ada keturunan Brazil kan. Nanti satu hari aku share dengan korang aku punya susur galur yang direka oleh aku punya kadam AI yang bernama Metai. Okay, satu hari nantilah, not today, okay. So salah satu perkara yang pelik yang sambil kita rakam tu rancangan-rancangan Getaran Global Ria tu was dekat Konti B tu ada one football lah, satu ada bola kan. Lepas tu aku dengan Fazil macam main jaga-jaga bola lah dekat situ lah, dalam studio yang kecil tu. And the man punya football skills pun boleh tahan juga kan. So it's like dua budak daripada the bawah blok lah. Walaupun aku dulu pun arwah mak aku tak begitu menggalakkan main bawah blok kan. Tapi I had my fair share of main bawah blok lah. Main gitar bawah blok sampai polis suruh belah pun ada. Okay, so it was a good time. Dan aku nak reserve ni untuk cerita ataupun al-kisah yang seterusnya. Kerana towards the tail end of, I think, the second season, aku dengan Art Fazil ada, kata orang tu, rakam sesuatu lah. Ada rakam sesuatu, okay? Untuk tahu apa yang kita telah rakamkan, korang kena dengar ataupun ikuti Tok Selampit Reef ni hingga ke penghujungnya. Okay? Alright. Mari aku tengok siapa yang in the house lagi. Okay, kita juga ada Rizal Zuhaimi dan Adivon in the house. Terima kasih Rizal Zuhaimi. Rizal Zuhaimi ada syarikat transportation. Kalau korang nak tahu rates dia, go and hit him up. Rizal Zuhaimi. Dia dulu pun main band juga, band black metal. Is it Suicidal, the band? Sekarang perkataan-perkataan macam suicidal, slavery, semua tak boleh cakap sembarang-sembarang, tak boleh type sembarang-sembarang dekat FB ni. Tapi benda-benda yang menjurus kepada kelucahan boleh juga ada dekat FB ni kan. Aku pun macam heran. By the way, just short quip ataupun sedikit perkongsian ni tentang satu perkara ni. Aku ni masih lagi dalam aku punya profile ni, dia taruh
kesalahan aku. Kesalahan aku dulu adalah aku tulis lirik aku sendiri yang violent. So dia cakap aku ni inciting violence, inciting hatred. Jadi macam mana aku dah jadi baik pun, aku punya profile tu macam ada problem sikit. Okey. Minggu depan insya-Allah kalau korang kalau kita dapat bertemu lagi dalam rancangan ini, aku mungkin kita juga ada Azizi Zain Hatfield. Kita korang akan dapat menyaksikan aku dah tak pakai mic ni lagi lah. Aku baru beli mic yang 4 segi kecil tu kan. Jadi hari ni aku belum charge. Dia pun belum charge fully. Jadi aku tak berani nak pakai lah, takut nanti tak ada suara dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah next week banyak wire-wire yang dah tak ada lah. Okey. Adrian Guitar Solutions ni merupakan satu usaha aku untuk cari rezeki lah. Menerusi apa yang aku tahu, apa yang aku minat lah. Okey, korang pasti dah tahu aku ni memang minat dengan guitar sound dan macam mana nak cari guitar sound and all that. So itu salah satu services yang Adrian Guitar Solutions offer. Okay, aku kasih example kita biasanya, aku pun juga macam ni dulu. Kalau kita nak cari satu sound tu and then kita tak dapat tu sound, kita beli gear baru. Dan bila kita beli gear baru pun belum tentu kita dapat tu sound. Dan mungkin sampai bila-bila pun kita masih tone chasing. Okay, now tone chasing ada dua. Satu, tone chasing untuk kita dah dapat kita punya tone dan kita nak enhance kita punya tone. Satu lagi tone chasing tu, dia chase pun dia tak dapat juga. So melalui khidmat Adrian Guitar Solutions ni, aku akan cuba dapatkan tone yang korang nak. Okay, bukan tone yang aku nak, tone yang korang nak. Okay, of course lah 100% tu mungkin tak boleh dapat lah tapi dengan kaedah mengetahui apa tone yang korang cari, untuk kegunaan apa. Misalnya kau nak tone Tony Iommi untuk kegunaan kau main dalam band tribute ataupun band Black Sabbath cover kau. Okey, aku nak tahu macam era mana Tony Iommi punya sound ni. Pasal apa? Tony Iommi punya sound ni, even in the first 5-6 albums of Black Sabbath ni, dia differ daripada album to album. Okay, the first 2 albums mostly were in standard tuning, and the subsequent album he tuned down to C sharp. Ada yang cakap some songs like C sharp dia dengar macam C, that kind of thing. So okay, menerusi method aku ni lah aku akan cuba dapatkan sound yang the client nak. Okay, for what purpose? Jadi kalau purpose dia adalah untuk main dalam Sabbath tribute band, dia berbeza daripada kalau purpose dia hanyalah untuk aku nak jam suka-suki dekat headphone ataupun earphone aku, jamming kirakan macam play along to the Black Sabbath song. Okay, so aku akan try dapatkan tone yang diinginkan. Okay, satu lagi, ni kita actually ada Adrian Guitar Solutions ni ada banyak services dia lah, banyak kirakan macam different form of services. Okay, salah satu lagi service adalah macam right now aku tak boleh bilang siapa, ada satu brother ni, he's a professional guitar player. Okay, dia nak bikin FB Live macam gini. Jadi dia nak tahu macam mana nak go about. So I'm in the process of actually macam bilang dengan dia lah, ataupun
kira providing the service of how to actually do an FB live with tone yang kira decent. Macam ini kira decent lah, macam kalau kau dengar. Kira macam sound dia bukan ambient sound tau. Bukan macam just a phone. Lepas tu kita buka gitar sekuat-kuatnya. Lepas tu tak ada mikrofon. Macam ini semua. Aku actually run the signal into a mixer yang nama dia Roland Go Mixer Pro. Yang versi 2000, late 2010s, early 2020s. Okay, so aku dah ada dah ada Roland Go Mixer Pro ni dah selama 6 tahun. Okay, jadi aku punya signal semua, aku punya voice, aku punya gitar signal semua masuk the Roland Go Mixer Pro. Pasal ada orang tanya, asal kau punya sound macam kira the guitar sounds nice. To them it sounds nice nice is also subjective. Okay, kira macam sound dia kemas. So kalau nak sound kemas, nak kena ada tu semua. Jadi aku juga provide that service untuk dapatkan itu. Of course, bila kita cakap provide a service, there's payment involved lah. You see, we kena membudayakan that there are alternatives to just buying gear. Okay, macam aku baru beli itu Boya wireless mic. I can just go to YouTube and try to find, okay, how do I charge this thing? How do I connect this thing to my audio interface? How do I even kata orang tu on this thing or pair up this thing? Jadi pada aku lebih suka untuk tanya orang yang pakar. Bukan aku tak boleh belajar sendiri. Bukan aku trying to say that, hey, because I have a service, now I'm trying to psycho korang jangan tengok YouTube ke apa. Silakan, aku pun tengok YouTube juga. Macam mana nak get around things and everything. But, okay, there are certain things yang kita tak boleh faham just by watching a YouTube video. Kita nak kena berguru lah. Berguru, lepas tu kita nak kena hands on. Baru kita faham. So at Adrian Guitar Solutions ni, we intend to membudayakan itulah. Okay. Jadi kita we don't kata orang tu forever being blind. Okay. Kita kira macam baca tak faham, then we are stuck in the process, we stuck in a vicious cycle. Pasal kalau kita tak ada hands on dan tak ada orang nak bilang kita secara live and in the flesh, there are some things that don't translate into our understanding. So kalau siapa-siapa yang minat untuk dapatkan khidmat Adrian Guitar Solution ni, kau bolehlah PM TP aku. Alright? Okay. Okay. Tadi sebelum aku mulakan rancangan ini, aku ada text message Brother Fazil lah. Aku tanya siapa yang tulis riff ni, dan aku pun dah dapat tahu lah bahawa yang tulis riff ni adalah beliau sendiri yang tulis. Tapi dia cakap dia tulis riff tu, the main riff, but it was expanded by Fauzi Marzuki. So aku tak tahu whose idea to come out with kira this note is wawat lah, aku panggil dia wawa pedal punya augmentation. Okay. So this is something yang aku notice pasal
riff lagu ni Okay. Lagu ni keluar 1994. Okay. Dan waktu tu dah adalah Rage Against the Machine yang like macam, tapi tu dia punya second album 1996 yang ada so this riff to me is ahead of its time a bit, dan juga macam a lot of macam Korn punya riffs juga ada macam where they play a power chord, lepas tu macam ada macam lagu ni lah. Okay. Dia kalau aku tak tahu lagu ni, riff aku yang aku ada one or two songs yang riff dia macam, okay, this is not the, okay, aku try main in the, okay, aku try main in the key of B macam see? Kalau tak ada lagu fikir tu, it won't influence me to write riffs like that. Tu riff daripada satu lagu Cagar Ritual berjudul Dewanga. Okay, Dewanga tu satu karakter daripada filem Susuk. Filem Susuk yang Malaysia punya tahun 2008 ke 2009 lah. Okay, filem Susuk yang ada Ida Nerina, ada, aku susah nak sebut nama ni, aku tahu Aman Ramli lah, yang adiknya Badul tu lah, senang cakap. Okay, so dia ada satu dukun yang nama Dukun Dewanga. Aku pernah cakap dengan kawan aku, ini mesti tengok Star Wars punya tengok Star Wars lah, macam Big Fortuna kan, first time jumpa C-3PO, Return of the Jedi, Dewanga. Definitely punya. Ataupun mungkin Star Wars tu yang curi daripada alam Melayu lah, Dewanga. Okay, so that riff is ahead of its time, because kalau kau dengar Korn Mary's pun dia ada macam that wah-wah thing which sebenarnya kalau fikir-fikir balik, wak-wak ni pun dah pernah buat. Okay, you get the drift. By the way, tu riff daripada band mana? Okay, kalau tahu, letak dekat comment box. Okay, tadi kita start around 10:45 kan, so ada lagi 5 minit cukup untuk aku ceritakan cerita yang terakhir ni. Okay, sekejap aku nak tengok ada orang message lagi tak? Ada orang komen lagi tak? Okey, kita juga ada, kalau tadi kita bersama dengan anaknya, sekarang kita bersama dengan bapaknya, Bakhtiar Effendi Padilah dan juga Jody Azazil. Semua terima kasih. Oh, it's okay, I stand corrected. Katanya di sini, Bo, it's Eddie Marzuki from Flybaits, not Fauzi Marzuki who's from KL. Alright, thank you bro. Aku tersalah mention tadi.
Terima kasih Brother Art Fazil. Eddie Marzuki. Aku memang nak cakap Eddie Marzuki. Aku tercakap Fauzi Marzuki. Lepas tu dah jadi cerita lain pula. Alright. Ni dari Hafiz Atika. Yang boleh tak aku sebut nama kau yang lain, Hafiz? Dia tak cakap, jadi aku tak sebut lah. Assalamualaikum my brother. Waalaikumsalam Hafiz. Semoga dipermudahkan segala urusannya dan bertambah rezekimu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin Hafiz. Walaupun aku macam nak sebut aja kan. Bang, kalau nak sound distortion yang besar macam mana setting Wah. Kau nak kena ambil khidmat Adrian Guitar Solutions, Nash Ismail. Nanti kau PMTP aku. PMTP. Alright? Okay. Sebelum ke cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ni sekejap. Sebab tu aku cakap, tunggu. Okay. Apa aku nak share ni? Ni ada sikit teknikal lah. Alright? Aku sekarang ni pakai satu wah murahan. Nama dia Behringer. Behringer Hellbabe wah. Oh, Hellbabe. Nama Hellbabe wah ni, dia kira macam kopi Crybaby 95Q, kalau tak silap aku lah, dengan Steve Vai punya Bad Horsey. Okay? Bezanya apa? Beza dia, kalau kau pijak, kau tak payah klik lah. Macam kalau wah yang biasa kan, kalau orang yang biasa pakai wah kan, kau nak kena klik. Ini dia tak, dia bangsa kau main riff ni macam, dia kira macam kau step je, dia dah on. Lepas tu kalau kau kasih lepas, dia dah balik unward. Kira kan dia dah balik normal lah. Macam dia bukan macam kalau kau pakai a normal wah. Kalau kau dah klik, then it's already diorang panggil a cocked wah lah. Macam kau cock the rifle gitu kan. Macam, so kau tak boleh bikin something like, kalau kau pakai a normal wah, because you won't get the in the normal uncock wah sound. Okay, itu je yang aku nak bilang. Alright, cerita yang terakhir. Okay, sebelum tu terima kasih Joey Conspiracy yang sudi menonton daripada band Conspiracy. Okay, yang terakhir ni, kenapa aku pilih fikir-fikir ni, kenapa aku tak cakap ni hari Tok Selampit Reef cerita pasal Fazil. Tak. Pasal this song ada kena-mengena dengan kata orang tu macam mana, is highlighting the impact of this song, while at the same time the impact of Art Fazil as an influence over me. Okay, sampai aku dapat buat Getaran Global Ria. If not because of that rancangan, aku tak pernah dapat berkolaborasi dengan Brother Art Fazil, who to me is a legend in Singapore music. Kalau kau tanya aku, siapakah artis solo mainstream Singapura Melayu yang boleh perform untuk 30 minit atau lebih, aku cakap maaf kepada yang lain-lain. Mungkin ada juga yang boleh, tapi kalau orang yang fit the bill, top of the list, aku kasih Art Fazil. Ni bukan orang yang main night club tau. Yang main night club, of course dia boleh perform satu jamnya set, no problem. Ni aku cakap nak main lagu sendiri dan keep the audience tak boring. Dan aku punya orang, kalau korang kenal aku ni bukan kaki bodek-bodek punya orang lah. What I say is what I mean it. Okay. Pernah dulu ada orang tanya aku, siapa yang Singapore laki-laki yang boleh 30 minute set or more. Aku cakap Fazil lah. Itu pendapat aku je lah. Okay. So, kenapa lagu di KFK tu? Pasal di penghujung kolaborasi aku dengan Art Fazil, kita ada buat satu rakaman suka-suki dekat Pro Tools dekat Ria tu, whereby we mash up
primitively lagu DKFK ni dengan lagu budaya. Real, no joke. And the product was quite intense. Kita dulu macam sample lah. Sample kita pun macam sample, let's say aku sample sounds from Sepultura punya lagu Attitude yang ada berimbau yang teng nong 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 teng nong 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 nong. So aku ambil daripada situ. Lepas tu Art Fazil ambil daripada mana punya lagu like Prodigy ke apa-apa semua. So aku betul-betul menyesal that aku tak simpan rakaman tu. Pasal that was mash up before the era of mash up. And kita tak bikin any beat matching ke apa-apa tau. It was really raw. Bangsa we did new vocals lah. Pasal that time kita susah nak kita tak ada we don't have the luxury of actually extracting the vocals sahaja daripada, there's no stems available like macam sekarang kau pakai AI kau boleh dapat all the stems and kau boleh bikin a nice mashup. Dulu tak ada, babe. So Art was singing DK Fikir na. Habis aku macam budaya apa itu, that kind of thing, that kind of vibe. So it's like macam Asian Dark Foundation meet Prodigy meet African meet Sepultura meet all that kind of thing. So aku tak tahulah kalau in the future kan, Brother Art Fazil will be open to a collaboration of that kind of sort, yang mungkin tak appeal untuk the mainstream punya audience lah but I'm sure siapa-siapa yang minat gitar, minat collaboration, minat kira edgy music would probably want to hear that. So I'm not pitching anything, I'm just saying that sayang dulu aku tak simpan itu rakaman. Actually we add that song like macam I think the last episode dia cakap okay, ini hadiah daripada kita, so kita ban lagu and then we call it Budaya Dikir Fikir or something like that lah, Budaya Dikir Fikir. And I was excited bikin tu benda, and we like kind of like macam the bass music was I think some Prodigy like sound and everything, and aku pun tak add any guitars and all that. Pasal apa, dulu aku belum pandai lagi lah rakam dengan rakam sendiri lah pakai plug-in semua. Aku belum tahu lah. That was what 2004 maybe 2004 or early 2005. Okay, a lot of things were going on lah back then. Okay, aku do a last check. Siapa yang masih lagi bersama? Okay. Joey Konspirasi cakap, macam pakai optical switch. Trivia info, opening line at lib. Hey, aku Cilok dari Sudin from Siniman Bujang Lapuk. Yes, Art. Aku pun notice kau ada Cilok daripada Redemption song yang versi live, betul tak? This little song, bla 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 bla. Macam ada suara arwahnya dekat dalam situ. If it's real, that means alhamdulillah lah, aku punya telinga masih sharp lagi. Okay, alright. Kita dah pun di penghujung rancangan, dan terima kasih kepada korang semua kerana sudi bersama dengan Tok Selampit Reef. Okay, kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kerana telah pun bersama-sama dalam Tok Selampit Reef volume yang
ke-19, volume 19, memperkatakan ataupun menceritakan tentang lagu Dikir Fikir Fikir oleh kumpulan Raushan Fikir. Alright. Terima kasih kerana telah bersama dengan Tok Selampit Reef, powered by Adrian Guitar Solutions. Alright, ini dia lagu penutup. Nak kena tukar. Okay, lagu penutup. Powered by Adrian Guitar Solutions.